Hello, selamat pagi. Saya sedang bercakap dengan Encik Roslan bin Daud ke sekarang ni? Maaf, saya Kerani SK Taman Megaria. Ada apa ya, Puan? Saya sebagai timbalan PPD Pasir Gudang, boleh saya bercakap dengan Encik Roslan sekarang? Boleh, Puan. Sekejap ya, tunggu sebentar. Saya pengusaha kantin tuan. Pengusaha kantin, alamak, maafkan saya. Yang tuan sayangi. Betul. So, Saya menunya kopi O dan nasi lauk asam pedas. yang dihajati tuan ya. Order lain baru sampai lain. Awak kerja dengan Shopee? Tak boleh bos. Sebab apa saya tengah risau sebenarnya. Bila Alamak, dah bulan Disember punya. Kenapa aku ada kat sini?
Dah pencen rupanya. Apa yang perlu aku buat? Aku kena lari. Macam mana ni record tak masuk? Meanwhile, Selamat datang ke siaran khas persaraan menghargai jasa, menjejak memori, mengukir penghormatan 2025. Inilah kisah guru besar kita, Cikgu Roslan bin Daud, sebuah legasi yang akan terus hidup dalam hati warga sekolah. Menjadi cahaya di jalan sepi, keringatmu menjadi saksi, kasihmu terpahat di hati ini. Oh guru besar, pelita jiwa, hikmahmu takkan pernah sirna. Bahtera megahan kau nakodanya, membawa kami ke samudra ilmu. Setiap pesan, setiap bicara kan terus hidup dalam waktu. Di setiap sudut sekolah ini tersimpan kenangan takkan mati. Tawa dan air mata bersatu dalam jejakmu yang begitu syahdu. Latar belakang akademik beliau pula mencerminkan perjalanan seorang murid yang tekun dan berdisiplin. Atas usaha dan ketekunannya, setiap peringkat pembelajaran diharungi dengan penuh semangat dan yakin, membuktikan bahawa kejayaan tidak datang sekelip mata. Bahtera megahan kau nakodanya, membawa kami ke samudra ilmu. Setiap pesan, setiap bicara kan terus hidup dalam waktu. Dalam dunia pendidikan, setiap langkah seorang guru merupakan denyut yang menghidupkan masa depan. Dan pada hari ini, kita akan menelusuri sebuah perjalanan kerjaya. Bukan sahaja panjang, tapi penuh makna dan kejayaan. Setiap pesan, setiap bicara kan terus hidup dalam waktu. Tiap langkahmu penuh arti, menjadi cahaya di jalan sepi, keringatmu menjadi saksi, kasihmu terpahat di hati ini. Oh guru besar,
pelita jiwa, hikmahmu takkan pernah sirna. Bahtera megahan kau nakodanya, membawa kami ke samudra ilmu. Guru besar kita telah menabur bakti, memacu kecemerlangan, membimbing generasi masa depan. Setiap langkah dan keputusan beliau telah melahirkan ramai insan berjaya. Inilah legasi beliau yang kini kita raikan dengan penuh penghargaan. Di setiap sudut sekolah ini tersimpan kenangan takkan mati. Tawa dan air mata bersatu dalam jejakmu yang begitu syahdu. Oh Roslan bin Daud, nama abadi, jasamu mengalir tiada danti. Tamatlah sudah siaran khas persaraan. Terima kasih atas segala jasa dan pengorbanan. Semoga hari yang mendatang lebih bermakna dan ceria. Saya Nurul Aizan, semoga bertemu lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye. Over all the years we have been together, though it's hard to go, these days can't last forever, so we're here to say goodbye, here for one last time. Before we step outside, there's a road ahead. It's calling us to new things, but we will not forget all the times we've had and everyone we've met. And this is our last memory, perhaps the greatest yet, our farewell song. Say goodbye, here for one last time. Before we step outside, there's a road ahead. It's calling us to new things, but we will not forget all the times we've had and everyone we've met. And this is our last memory, perhaps the greatest yet. Mengucapkan selamat bersara kepada Cikgu Roslan bin Daud, iaitu ayah kepada Husna, Yang akan bersara pada bulan Disember ini. Selamat bersara. Selamat bersara ayah. Selamat bersara ayah. Kami mengucapkan Selamat bersara Cikgu Roslan. See
忘，遗忘都遗忘，去年的烦恼和姑娘。魔幻魔幻都魔幻，今年的姑娘更漂亮。